Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita mulakan buat bicara pagi ini dengan umur kita Al-Fatihah. Okey, yang dihormati Puan Siti Afifah binti Cik Ismail, Timbalan Ketua Pustakawan, barisan Timbalan Ketua Pustakawan, staf perpustakaan dan pegawai penyelidik daripada RMC. Alhamdulillah, bersyukur kepada Ilahi kerana kita dapat berkumpul pagi ini untuk program Bual Bicara Sains Terbuka Siri 2 yang dianjurkan oleh Perpustakaan Tunku Tun Aminah. Untuk makluman semua, siri pertama Bual Bicara ni kita dah adakan pada 8 September 2025. Penceramah adalah Dr. Nur Zatil Shaliza. Topik kita pada masa tu adalah berkenaan dengan inisiatif sains terbuka di Malaysia, Malaysia Open Science Platform. Masa tu fokus kami adalah kepada penyelidik lah. Pada penyelidik di UTHM. Program Bual Bicara ni adalah inisiatif perpustakaan untuk memberi kesedaran. Bukan saja di kalangan penyelidik, kami juga nak memberi kesedaran, nak create awareness di kalangan pustakawan, dari sudut perpustakaan dan juga RMC lah, pegawai penyelidik khususnya. Ini kerana UTHM telah terpilih untuk fasa 2 MOSP. Kami adalah wakil MTUN untuk MOSP Harvest data penyelidikan di platform kami lah. Platform kami pun baru diwujudkan pada tahun ni dan perasmian inisiatif sains terbuka. Kita telah adakan pada 6 Oktober. Dan masa itulah kita ada MOA dengan ASM sekali lah. Jadi untuk kami fokus sebenarnya setiap siri Bual Bicara ni ada pengkhususan dia. First tadi untuk penyelidik, yang untuk kali kedua ni bersama dengan kami fokuskan peranan strategi pustakawan dan pegawai penyelidik daripada sudut apa yang kami boleh bantu researcher untuk melaksanakan sains terbuka dan RDM lah. Jadi pada kali ini kami menjemput Dr. Muhammad Ikhwan Ismail. Yang memang terkenal dan memang faham lah, yang boleh boleh memberi pemahaman kepada kami ni, yang beginner ni berkenaan dengan sains terbuka, dan juga RDM lah doktor. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Dr. Muhammad Ikhwan bin Ismail, Pustakawan Kanan Perpustakaan Hamzah Sendut, Universiti Sains Malaysia, selaku penceramah pada pagi ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat pagi kepada semua. Yang terima kasih kepada Puan Arianti, sahabat saya yang itulah dalam lama kita dah kenal. Yang saya tahu yang Puan Arianti pun merupakan seseorang yang data stewards di USM. Saya juga hormati dan juga terima kasih kepada Puan Afifah. Saya dapat tahu yang Puan Zahra sekarang berada di Mekah, Madinah. Jadi terima kasih sekali lagi kerana menjemput saya ke sesi pada hari inilah. Dan juga saya hormati, hargai kepada semua rakan-rakan pustakawan dan juga pegawai penyelidik daripada perpustakaan dan juga RMC yang hadir pada hari ini. So hari ini dia tak adalah tak adalah macam form-formal sangat, santai. Saya diberi masa dalam sejam. Tapi saya mungkin nak bagi tahu awal, mungkin akan ambil masa sejam lebih sikit lah. Sebab saya rasa sejam tu tak cukup sebenarnya. Tapi kita akan cuba sedaya upaya saya untuk memastikan anda cuba memahami apa yang saya cuba nak sampaikan dan sebagainya. Macam ni saya punya sesi ni selalunya kalau yang bentuk webinar dia akan dengar macam one way communication saja, macam mungkin
bila saya cakap, lepas tu sampai habis ada Q&A session. Tapi untuk sesi kali ini, saya benarkan ataupun saya lebih suka kalau anda semua boleh bertanya apa jua soalan tanpa menunggu di akhir sesi. Faham tak? Maksudnya kalau nak potong cakap saya pun tak ada masalah. Macam kita sembang kat kedai kopi lah. Macam contoh kalau tiba-tiba nak stopkan saya ke, okey, boleh dengan cara mungkin boleh buka mic, minta laluan untuk bercakap dengan saya. Ataupun yang cara yang kedua, boleh bercakap melalui orang kata melalui inilah orang kata chatting. Okey, ruangan chatting So they have no problem kalau nak tanya apa-apa jua soalan, boleh terus minta laluan kepada saya dan saya akan benarkan. Okey, no problem Jangan terlalu serius dengan saya Saya tak garang Okey. Alright. So boleh semua Sebab kalau dalam kelas secara fizikal saya akan tanya boleh ke tak kan. Tapi dalam online ni macam biasalah kan. So mungkin bagi respon ke dan sebagainya lah. Okay. Alright. So saya pun nak santai jugalah ni. Okay. So tajuk yang diberi kepada saya adalah peranan strategi pustakawan dan pegawai pendidik. Saya tanya pada Puan Arianti, apa yang objektif dia, apa yang nak saya sampaikan. Okay. Antara yang Pak Arianti highlightkan adalah berkaitan dengan para pustakawan dan pegawai penyelidik yang berada di UiTM untuk memahami secara kalau boleh secara maksimal lah berkaitan dengan open science, sains terbuka dengan research data management ataupun pengurusan data penyidikan. Jadi saya sebenarnya saya masih mood lagi dalam training tau, sebab saya baru je habis semalam dan selama 2 hari lah, hari Rabu dan Khamis saya baru je habis bagi training open science kepada USM library staff. Okay, tahun lepas saya pernah buat dekat pustakawan USM dia ramai sikit, dia ada lebih kurang 40-50 orang. Semalam kita fokus kepada mana-mana pustakawan ataupun staff yang belum lagi orang kata belum attend kelas training open science. Kami buat untuk support staff lah, terutamanya penolong pustakawan dan ada support staff yang lain. Jadi hari ini pun saya teruskan lagi dengan pihak UiTM. Jadi saya akan, macam saya kata, kalau training mana-mana pun, kalau siapa yang mungkin minta saya untuk bercakap secara walaupun saya ada doktor, tapi saya try my best untuk tidak bercakap secara akademik. Saya akan bercakap secara begitu santai dan guna bahasa yang paling mudah, insyaAllah. Tapi saya minta tolong rakan-rakan semua, kalau tak faham, please tanya saya. Tak faham, kita nak bagi faham clear terus hari ni. At least kalau ikutkan kalau nak faham betul-betul tu kena join MOSP program. Training tu dia ambil masa berminggu-minggu lah kan, dan banyak modul. Tapi insyaAllah masa 1 jam ni at least you all, kita semua tahu yang ada kefahaman apa itu open science, apa itu RDM, Research Data Management. Okay, so boleh clear? Alright. Okay, sebelum tu saya nak memperkenalkan saya punya bahagian lah. Saya sekarang ni mengetuai bahagian pengurusan data penyidikan. Ini adalah orang kata saya punya tim lah. Yang 4 orang atas tu saya, Puan Adila, Cik Alim dengan Farisha ni, mereka adalah kita ni adalah pustakawan. Yang bawah tu penolong pustakawan dan juga pembantu perpustakaan. Okay. Kami punya core di bahagian kami ni di Perpustakaan Hamzah Senduk Universiti Islam Malaysia di kampus Induk Pulau Pinang, kami ada 3 core lah. Kita boleh katakan 3 core bisnes kami lah. Okay, 3 kerja utama kami, iaitu pertama sekali adalah publication data management. Yang ni kami menguruskan, saya tahu UiTM pun ada, iaitu menguruskan data-data penerbitan universiti. Kami data-data penerbitan universiti semua ditempatkan di bahagian kami dan kami akan melakukan verifikasi dan seterusnya kami akan membuat pelaporan untuk MyRA, untuk MyMohis, untuk OBB, untuk Setara, untuk apa lagi, semua segala KPI PTJ, KPI individu, KPI universiti, LGU dan sebagainya, semua datangnya daripada
bahagian saya ni lah. Okay, bahagian kami ni. Yang kedua, core kami adalah Open Science and Research Data Management. Kami sekalikan kenapa kita, nanti saya akan terangkan lah kenapa Open Science dan RDM ni, kenapa Open Science dan RDM. Kenapa tak Open Science saja, kenapa tak RDM saja? Nanti saya akan terangkan. Yang ketiga, kita ada APC Waivers Program yang mana yang berkaitan dengan all APC Waivers daripada publisher dan sebagainya akan melalui bahagian kami juga. Pada tahun ini kami ada daripada Springer Nature, yang mana APC waiver kami yang akan verifikasi mengikut pada kriteria yang universiti tetapkan. Jadi kami yang menguruskan verification untuk pastikan paper ni layak ke tak layak untuk dapatkan APC waivers tu. Okay, APC waive tu daripada Springer. Yang kedua ni yang terbaru daripada ACS. Okay, alright. So tapi saya tak nak cerita benda yang lain, saya nak fokus pada Open Science dan juga Research Data Management. Okay, alright. Slide saya banyak dalam bahasa Inggeris, tapi saya akan cakap bahasa Melayu dan guna insyaAllah bahasa yang paling mudah. Tak faham, tolong tanya. Okay, jangan risau. Saya tak garang. Okay, saya nak bagi respon pada anda semua, daripada anda semua. Siapa sini, okay, saya punya soalan, what is your understanding of Open Science? Apa yang anda punya understanding, pemahaman berkaitan Open Science ni dekat nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3? Tolong semua bagi respon kat sini. Kita ada 23, tolak saya 22. Boleh tak? Saya jawab. Saya nak tahu, saya nak survey, tengok pemahaman you all semua. Baru 2 orang dia jawab. Cuba yang lain-lain. Okay, 2 lagi. Puan Nurul Elmi, Puan Nuriana, Puan Ashkin 2. Puan Nur Haslini 2. Puan Zura 2. Okay, banyak 2 ni. Okay, lagi. Geng-geng lelaki. Mana lagi? Dengan saya sebut nama. Okay, Puan Fifa. Okay. Okay, dah faham dah. Puan Fifa, bos kena faham lah kan? Sebab dah biasa. Okay, dah biasa dengan kata Open Science. Puan Norhana 1. Okay, tak apa. No problem. Jawab 1 pun tak ada masalah. Saya nak tahu you punya ni. Kita jujur, telus hari ni. Kita transparent hari ni. Open Science is transparency actually. Jujur dengan saya. Mohon pada pengawal penyelidik pun tak ada masalah. Okay, saya tak kenal you all. So you jawab je. No problem. Okay, 1 ke 2 ke, no problem. Okay, dia tak ada salah dengan betul hari ini. Puan Asina, Puan Nurhuda 2. Okay, Puan Siti Soleha 1. Okay. Mana geng lelaki ni? Geng lelaki ni ada tak hari ni? Ada ni. Cik Azli, Cik Faizul, Cik Muhammad Syafurib. Tapi biasalah lelaki sikit je kan. Cik Zuraini. Okay. So mostly kalau kita lihat kat sini, ramai yang berada di tengah-tengah, iaitu faham dah sedikit. Okay, ada faham, ada pemahaman dah sedikit. Okay, how about the second question? What is your understanding of research data management, pengurusan data penyidikan? You all faham tak pengurusan data penyidikan ni apa? RDM ni. Boleh tak? Siapa boleh bagi jawapan? 1 ke 2 ke 3? Okay, saya start pada Puan Nordiana. Okay, 3. Faham dah. Okay, right. Puan Hasini 2. Okay. Kenapa saya pandang sini sebab saya ada 2 monitor, laptop dengan monitor. Saya punya screen chat box ni sebelah kanan. Okay. Sorry kalau saya tak pandang kamera. Okay, 3, 2, 3. Okay. Lagi? Ada lagi tak? Sila berikan jawapan anda sebab saya akan selalunya soalan-soalan ni saya akan bertanya dulu sebelum saya teruskan latihan supaya saya memahami background peserta-peserta training saya. Supaya mudah. Okay, 3, 2, 3. Okay, ada lagi. Ya. Amai tak ada ni. Amai tak ada respon ni. Cik Faizul 2. Okay. Okay, saya perlukan sikit lagi. Ni. Okay, Cik Syarul 1. Okay, tak apa Cik Syarul. Okay. Puan Nohana pun 1. Okay, no problem. Okay, right. Okay. So saya boleh katakan conclusion walaupun saya tak boleh tengok semua punya jawapan, tapi saya boleh katakan kebanyakan average ni adalah 2. Pemahaman dari segi Open Science dengan RDM ada 2, tapi ada juga yang 1 dan ada juga yang 3. Okay. Saya cuba gunakan bahasa yang moderate yang anda senang mudah faham dan saya cuba sebaik mungkin untuk terangkan kepada anda semua. Okay. Open Science, okay, kalau tak faham tolong tanya saya.
Okay, open science is the movement. Sains terbuka ni adalah satu gerakan untuk nak pastikan scientific research, apa-apa penyelidikan ini, publication ke, data ke, inilah software ke, apa yang berkaitan dengan scientific research, dan juga kita nak pastikan segala apa kajian, publication, data, hasil kajian dan sebagainya itu dia boleh diakses oleh semua orang. Boleh diakses semua orang. That's why dia panggil open science terbuka tu. Sains terbuka sebab dia nak bagi semua orang boleh melihat hasil kajian, data, publication dan sebagainya. Tak kisahlah dia tu siapa. Dia tu researcher ke, penyelidik ke, pustakawan ke, orang awam ke, makcik dekat jual gerai dekat tepi, dekat kedai kat parit 10 ke 11 ke, macam tu kan, lebih kurang kan. So semua itu adalah merupakan sains terbuka. Maknanya hasil daripada kajian mereka itu ataupun data yang dihasilkan ataupun any sample dihasilkan, software dihasilkan oleh kajian-kajian itu mestilah boleh diakses oleh semua orang. Maknanya itulah konsep open science ataupun sains terbuka. Sains ni kan, ramai kadang-kadang ada orang salah faham, dengar je perkataan sains, sains tu melibatkan sains teknologi, engineering, sains kimia, bio, fizik dan sebagainya. Tapi itu bukan maksud sains di sini. Sains ni maksud yang di sini adalah knowledge, ilmu, pengetahuan. Itu yang tak kisahlah, maksudnya dia bukan saja tumpu pada sains yang kata sains stream tu kan, sains teknologi, sains engineering tu tak, tapi sains sosial, sains kemanusiaan, sains agama dan sebagainya itu merupakan sains. So semua yang open science ni dia meliputi semua knowledge, ilmu, pengetahuan dan sebagainya. Dan open science ini dia mempromosikan, dia memastikan dia akan beri manfaat yang terbaik, iaitu transparent dan accessible knowledge. Transparent, dia lebih telus, lebih jujur, lebih open supaya orang tahu kajian dia buat macam mana, data dia macam mana dan sebagainya. Kadang-kadang bila orang buat research, betul tak? Pegawai penyidik pun ada kat sini kan. Kalau kita buat research dan sebagainya, kadang-kadang seperti traditionalnya kita hanya keluarkan finding saja. Kita hanya keluarkan publication saja. Orang baca publication dia. Data kadang orang tak tengok. Dia punya method orang tak tengok dan sebagainya. Dia tak berapa transparent kat situ. Hanya finding. That's why sekarang ni ada beberapa isu yang dibincangkan berkaitan dengan contohnya data yang bukan data, finding tu nampak macam menarik bila tengok rupanya data tu semua data fake, data yang tak betul dan sebagainya. Dia hanya keluarkan finding saja. Jadi sekarang that's why banyak publisher sekarang ni bila mereka ni nak publish paper, publisher akan minta data tu sekali untuk dijadikan supplementary kepada publication tersebut supaya data-data itu orang tahu, yang ni lah data yang digunakan dan sebagainya. Nanti saya tunjukkan contoh the power of data sharing dalam sesi ini. Okay, alright. So, bila bercakap dengan open science, sains terbuka, sebenarnya ada banyak benda. Open access, open data, citizen science dan sebagainya. Okay, kalau kita tengok open science ni kan, dia ada banyak sebenarnya. Sebab saya yakin kalau saya tanya kepada anda semua, kalau anda semua kalau saya di depan anda semua, kalau secara fizikal, mesti anda setuju dengan saya, iaitu bila bercakap dengan bila cakap pasal open access, semua orang tahu. Open access publication, open access publishing, semua orang tahu sebab benda tu dah dibiasakan dengan kita, kepada pustakawan, kepada especially researcher untuk nak publish paper dekat open access, iaitu sejak tahun 2013, 2014 macam tu. Waktu tu open access dah makin menaik dan sebagainya. Pada ketika itu dia tak ada lagi perkataan open science, dia ada perkataan open access dan sebagainya. Sebenarnya open access tu, open access publication tu sebenarnya dia adalah salah satu daripada elemen open science ni. Open science ni besar. Nampak tak? Dia sangat besar. Jadi bila open access ini, yang ni benda yang kita dah biasa sebenarnya. Tapi sebenarnya dalam berti kata lain, sebenarnya kita ni dah praktis dah open science ni. Tapi dengan melalui salah satu elemennya iaitu open access. Okay? Sorry bunyi. Okay, alright. Dan lepas tu, kalau ada lagi benda-benda yang mungkin para penyidik, researcher dan sebagainya yang dah biasa dengan sorry ada gangguan, ada orang call. Saya cabut jap line.
Alright. So ada juga contohnya macam Open Educational Resources, OER. Saya rasa ada penyidik-penyidik di UiTM contohnya yang memang dah praktiskan benda tu, tapi mungkin dia tak sedar, oh rupanya itu adalah open science dan sebagainya. Okay, open research software. Okay, siapa sini yang biasa guna Mendeley? Saya pernah datang ke UiTM pernah jemput saya mengajar Mendeley kepada researcher, saya ingat lagi. Okay, Mendeley juga merupakan salah satu elemen open science. Sebab apa? Dia open research software, dia untuk bibliografi. Siapa pernah buat bibliometrik gunakan Voice Viewer, pernah gunakan Python, guna R, guna contohnya Hazin Publish or Perish. Semua itu adalah merupakan open research software. Itu juga merupakan salah satu elemen open science. Dia ada open infrastructure, contohnya macam Koha, macam Dataverse dan sebagainya, yang mana yang boleh digunakan untuk buat research, itu yang bersifat open. Open ni senang kata lain, kata biasanya adalah yang percuma lah. Yang free tu itu adalah open. So untuk kegunaan research itu boleh dikatakan sebagai open infrastructure, open software dan sebagainya. Semua itu adalah merupakan open science. Okay, sekarang ni ada open evaluation ataupun ada open review. Okay, open methods. Open research data yang banyak dibincangkan sekarang adalah open data, open research data, citizen science dan sebagainya. Okay, alright. So ini merupakan salah satu elemen. Dia sebenarnya open science ni dia ada macam payung bawah tu ada banyak elemen-elemen dia kat situ. Okay, tapi ingat, kita ni sebagai seorang pustakawan ataupun penyidik ni, kita mungkin tak involve semua. Kita akan involve mungkin salah satu saja. Mungkin ada yang kaitan dengan kita saja kita akan involve. Bukan semua yang kita akan involve. Tapi kita kalau di Malaysia sekarang ni memang kita banyak diperkenalkan dengan open research data, open access publication, OER dan sebagainya. Okay, boleh Alright. Bila bercakap dengan open science, selalunya kita boleh kata, kita boleh rangkumkan, kita boleh spesifikkan hanya 5 jenis open science yang berkaitan dengan scientific knowledge, dengan scientific research. Iaitu pertama sekali open scientific publication, open research data, nombor 2 ni. Lepas tu open educational resources, lepas tu open source software ataupun source code, dan juga open hardware. Yang saya yakin, macam saya cakap tadi, yang kita biasa adalah open scientific publication, open access publication. Okay, open educational resources, kebanyakan para pensyarah kita pun dah ada yang dah start, yang dia share dia punya modul pengajaran dia dan sebagainya dalam internet. Yang MOOC tu, MOOC tu open educational resources lah kan, MOOC kan, Massive Open Online Course kan, itu OER lah, open educational resources. Yang tu pun orang dah lecture kita dah start. Itu sebenarnya orang kata open science lah tu. Okay. Lepas tu ada open software. Kita banyak guna, saya yakin ramai juga yang mungkin pensyarah kat sini, yang pensyarah education, yang engineering, ada juga software-software tertentu yang free, yang tu yang boleh dikatakan sebagai open software. Open hardware pun ada yang mana yang secara percuma dan dia boleh modify macam-macam tu. Okay, alright. So sekarang ni kalau di macam perpustakaan USM, benda-benda ni pun kita dah praktiskan sejak dari dulu lagi, dan ada yang baru, ada yang memang dah lama. Antaranya macam scientific publication ni, kalau di perpustakaan kita bukanlah kata kita praktis, tapi kita apa servis yang kita sediakan. Antaranya adalah kita memberi training, kita berikan guideline, kita berikan latihan, consultation dan sebagainya berkaitan dengan scientific publication. Yang ni kita dah start lama dah, tahun 2015 dah. Kita memang dah ada, kita ada modul, memang tiap-tiap bulan kita akan ada kelas mengajar macam mana nak open access. Kita pun sekarang ni pun kita dah support kita punya kita punya researchers untuk pemilihan jurnal mana yang bersifat open access atau open access pun kita dah bagi guideline sejak sebelum tahun 2020 lagi. Okay, open research data nanti kita akan sembang secara detail nanti, iaitu satu platform, satu repository untuk kita openkan research data tu. Okay, alright, nanti saya akan cerita. Lepas tu kita open education resources macam MOOC lah. Ini di library kita ada library. Kalau di researcher mungkin mereka akan involve banyak lagi OER, modul-modul yang mereka boleh
ketengahkan, letakkan di dalam satu platform yang dipanggil open learning ke contohnya, untuk kita share dengan semua orang lain, semua orang boleh join, even orang luar USM pun boleh join kita punya training ni, okay? Dan dia bersifat percuma, free, open, okay? Tidak perlukan pembayaran. Okay, seterusnya kita juga ada Mendeley, Google Drive, Hazim Publisher Parish, kita mengajar juga Voice Viewer dan sebagainya di dalam perpustakaan, dan kita boleh bagi consultation lagi untuk beberapa software yang sebagainya yang bersifat open yang bersifat open. Okay, yang berbayar pun ada, tapi yang bersifat open ni kita highlightkan sebab student, especially researchers, macam master PhD student, mereka ni memang suka cari yang yalah percuma, tak adalah kena bayar kan. Kalau kena bayar kena ada duit kan. Jadi bila kita promote dulu, kita terus terang kita dulu subscribe EndNote, kita ada EndNote dulu. Tapi EndNote dah kurang sebab kena bayar dan sebagainya. Jadi kita beralih kepada Mendeley, dan Mendeley sampai sekarang still lagi dapat jemputan, dapat ada latihan dan sebagainya. Even hari sini akan datang pun ada cawangan daripada USM IPPT tu pun menjemput kami untuk mengajar Mendeley dan sebagainya. Okay, so memang banyak kita boleh involve kat situ. Okay, now saya bercakap pasal open science sekarang ni, pasal open science. Tapi kan ada salah satu, ramailah, saya tak pasti dekat UTHM, tapi saya rasa ia merupakan satu ada tanggapan open science itu adalah RDM itu open science. Sebenarnya tak, dia berbeza. Open science satu movement, satu konsep yang mana knowledge, ilmu itu mestilah dibuka, ilmu itu mestilah di-share dengan semua orang dan sebagainya. Okay, maknanya terbuka. RDM ni adalah satu konsep, dia adalah satu package. Dia package yang mana ia merupakan pengurusan data penyelidikan. Dia ada data life cycle dia. Dia ada pengurusan daripada awal kita buat research sampailah kita habis buat research tu. Pengurusan data penyelidikan tu ada dekat situ. Kita nak menguruskan data penyelidikan dengan baik, kita perlu amalkan the good or better RDM. Okay, Research Data Management. Okay, so RDM ni apa dia? Okay, sebelum kita nak sembang RDM tu kan, sebab sekarang sejak tahun 2020 bila bercakap pasal open science mesti relate dengan RDM. Okay, sedangkan Ikhwan, you kata open science dengan RDM berbeza, tapi kenapa selalu dikaitkan open science dengan RDM? Betul tak? UTHM pun pernah panggil saya untuk jadi ahli forum kan 2 tahun lepas yang bercakap juga berkaitan dengan pengalaman USM, berkaitan dengan open science dengan RDM. Jadi benda tu sebenarnya berbeza, dia tak sama. Okay? Tapi saya tak tahulah dekat UTHM anda yang berada di sini selalu beranggapan bila cakap open science mesti ada RDM kan. Kenapa? Dia sebenarnya dia berkait rapat, bukanlah dia sebenarnya yang sama. Saya nak beritahu, ia berkait tetapi dia bukan sama. Okay, sebab apa? Sebab pada tahun 2020, okay, saya pun involve daripada awal untuk menjadi data steward MOSP antara 12 yang terawal ketika itu. MOSP ni pada tahun 2019 dia dah start dah, tapi 2020 tu dikira dah start the training dan sebagainya. Iaitu kalau tengok baca yang dekat bawah ni adalah di Malaysia ni ada MOSP tau, Malaysia Open Science Platform. Saya tak pasti semua pustakawan aware ke tidak ataupun pegawai PhD aware tak. Okey, senang kata pada ketika itu kerajaan Malaysia dia ada MOSTI. Okey, MOSTI ni Kementerian Sains dan Teknologi tu kan. Lepas tu bawah tu kan Akademi Sains Malaysia kan. Di bawah Akademi Sains Malaysia tu ada satu inisiatif yang dipanggil Malaysia Open Science Platform. Di bawah Malaysia Open Science Platform tu dia ada satu jawatan kuasa yang mana dia ada pada awalnya dia ada 5 research university kat situ, dan dia ada 3 biro lah, 3 working group kat situ. Capacity building, infrastructure dan policy and guideline. Okay. So tak apa, yang tu tak payah nak pening-pening kepala sebab benda tu hanya sebagai tahu je. Tapi kenapa nak wujudkan MOSP ni, Malaysia Open Science Platform? Sebab aim ketika itu, aim ataupun objektif ketika itu adalah the aim of this initiative is to make Malaysia research data as valuable national asset
by developing a trusted platform that enables accessibility and sharing of research data aligned to national priorities and international best practices. Maksudnya dia nak kata inisiatif ini nak pastikan Malaysia research data as valuable national asset. Okay. So saya tanya sekarang, contoh saya tanya sekarang. Saya nak tanya UTHM sejak tahun bila ditubuhkan? Boleh siapa jawab tak? UTHM yang sebagai universiti lah. Boleh siapa jawab? Sejak tahun bila? Kita mesti tahu sejarah kan, ni UTHM. Siapa jawab? 1993. Okay, terima kasih Puan Nohasini ataupun Dr. Nohasini. Okay, tahun 1993. Mana sekarang dah 2023, 2003, 2013, dah 2002. Okay, dah lebih 30 tahun. 30 tahun. Okay. 2007, okay. 2007 dikenali sebagai UTHM. Okay, kita ambil 2007 lah. Kita tak acil lah 2003. 2003 sebelum UTHM kan. Okay, UTHM 2007. Okay, 2007, 2017, nak hampir 20 tahun. Betul? 18 tahun kan? Okay. Dalam masa 18 tahun, saya nak tanya soalan. Okay. 18 tahun ni kan, ada berapa research yang telah dijalankan di UTHM? Mesti beratus, mesti beribu. Betul tak? Beribu-ribu research yang dah dibuat sejak tahun 2027. Tetapi soalan saya nak tanya, mana research data yang telah dihasilkan penyelidikannya sejak tahun 2007? Kita ambil 2007 aja. Okay. Mana research data tersebut? Adakah research data tu di-preserve, dipelihara, disimpan di perpustakaan ataupun di mana-mana tempat dalam universiti? Adakah dia research data tu menjadi aset kepada kita, kepada UTHM? Adakah research data tersebut disimpan dengan baik di chancellery ke, di jabatan RMC ke, di library ke dan sebagainya? Ada tak disimpan? Itu jadi persoalan. Sebenarnya research data ni dia perlu jadi aset. Lagi-lagilah kami Research University USM RU pada 2010. So dia dah research dia beribu. Kalau katalah di USM, saya dia kata sebab saya nak fikir banyak isi data yang sebenarnya kita tak ada, kita tak simpan daripada awal. Okay, Malaysia sendiri beribu, beratus ribu, berjuta mungkin research yang telah dilakukan, tapi research data tu tidak disimpan dengan baik. Tidak ada disimpan di satu tempat. Jadi MOSP ni dia satu tempat yang mana kita nak simpan ke semua research data sepatutnya yang dihasilkan disimpan. Dan saya tanya kepada kita semua, research guna duit siapa? Kebanyakan research ni guna duit siapa? Research digunakan oleh duit apa? Duit kita sendiri. Bukan duit kita, Kita tu maksud saya the taxpayer, okay, ataupun duit kerajaan, duit grant, kan? Grant yang kita dapat tu, macam mana kita dapat duit grant? Kerajaan tu duit dapat daripada mana? Daripada taxpayer. So bila daripada taxpayer tu, maksudnya duit research data tu, apa yang dihasilkan oleh dalam pendidikan tu sebenarnya adalah hak kepada kerajaan, hak kepada rakyat, hak kepada universiti tu. Tapi kita tak simpan. Researcher bila dia saya tak salahkan researcher sebab dia tak ada polisi waktu tu, okey. Contoh bila research dah habis, research data tu pun habis. Entah mana. Lepas tu research data tu pun bila dah digunakan, bila dah guna dah habis apa semua, lepas tu researcher tu pun pencen, research data tu pun pencen sekali. Jadi dia merupakan satu, nak bagi tahu kat sini adalah research data tu sepatutnya disimpan, dipelihara sebab berkemungkinan besar, saya tak kata semua, not 100%, tapi berkemungkinan besar kebanyakan research data tu boleh diguna semula. Bila digunakan semula, dia boleh menjimatkan wang, menjimatkan tenaga, menjimatkan masa dan sebagainya. Dan research data tu boleh digunakan untuk tujuan research yang lain. That's why it's very important to keep, to save, to store, to preserve our research data to ensure that that data can be reusable. Boleh disimpan, boleh dipelihara dan lepas tu boleh diguna semula untuk tujuan pendidikan yang lain. Ini bukan isu plagiat ke apa tak. Tapi benda yang research data ni ada aset yang perlu kita gunakan supaya dia boleh
digunakan untuk tujuan. Sebab ini dah international best practice. Dekat luar negara dah guna dah benda-benda ni. Dekat UK, dekat US, dekat Australia, even kat Singapore, diorang dah start dah gunakan data yang boleh digunakan semula untuk tujuan pendidikan yang lain. Mereka dah jimat tenaga, jimat duit, jimat masa dan sebagainya untuk buat research. Tapi kita tak ada. Bila nak buat research je benda baru, sebenarnya data tu sebenarnya kita boleh guna je data yang sebelum ni. That's why we call it as a secondary data. Benda tu kita terpaksa collect, guna baru, start daripada semula. Sebenarnya penat buat research ni sebenarnya kan, sebab saya dah melaluinya. Okay, program pendidik ni faham, mungkin nak buat research ni kena from zero. Kadang-kadang ada data yang boleh digunakan semula. That's why MOSP is very important. Mereka nak tahu benda-benda ni supaya benda ni penting. Sebab MOSP dah nak pastikan data tu boleh di accept dan data tu boleh digunakan semula. But data should be as open as possible, as close as necessary. Data ni, cakap data-data, data bukannya boleh open semuanya. Memang betul. That's why saya kata as open as possible and as close as necessary. This is mantra kepada open science. Maksudnya data as open. Kalau boleh open, kita open as possible. Tapi data tu kalau melibatkan data security, data keselamatan yang berkaitan dengan data rahsia dan sebagainya yang betul-betul tak boleh nak di-open, close apabila perlu. Kalau benda boleh buka, kita buka dan sebagainya. That's why RDM, Research Data Management is very beautiful. Sebab kita pun tahu, mungkin saya yakin pegawai pendidik kita, librarian yang mana yang dah yang melalui pengalaman buat research dan sebagainya, kan kita pun kalau RDM ni kita mengajar macam mana kalau kita buat research, kalaupun kita tak boleh nak dedahkan privacy orang dan sebagainya, kita buat anonymization kan, anonymous kepada kita punya informant, participant, responden dan sebagainya, untuk pastikan data itu cantik. Bila kita proses, kita dah clean, kita anonymizekan dia dan kita boleh dapatkan dia punya finding dia dengan baik dan sebagainya. Okay, so that's why open as possible, close necessary. Okay, tak semua kena open Okay, so research data management ni, kita pergi kepada research data management ni sebab apa? Apa kaitannya dengan open science tu? Kejap lagi saya cerita. Sebab research data management ni pada awalnya secara konklusifnya dia adalah merupakan satu proses yang mana dia handling data produced during research. Data yang ingat research data ni adalah bukan data sains yang lain Data pinjam masuk keluar perpustakaan, pinjam pulang, masuk keluar, itu bukan research data, itu adalah data sains ataupun data yang data ni lah, data perpustakaan, statistik, cataloging apa semua tu, itu bukan research data, itu adalah data, boleh dikatakan part of data science. So bila kita nak sembang research data management, research data ni maksudnya data yang diproduce waktu buat research. Tak kisahlah kualitatif ke kuantitatif ke. Engineering ni dia tak ada macam kualitatif, dia kuantitatif, dia banyak hasil by numbers kan. So itulah merupakan sebagai satu data-data yang dihasilkan, itulah dinamakan sebagai research data pendidikan. Okay, so research data management ni dia punya goal dia adalah nak pastikan data itu diorganize dengan baik, documented dengan baik, disimpan dengan baik, dipelihara dengan baik dan dikongsi dengan baik. So dia akan remain usable, reliable and accessible both during and after project research. Sebab apa? That's why research data management ni dia merangkumi semua peringkat sebenarnya. Okay, that's why kalau mana-mana orang buat research berkaitan dengan research data management, ini adalah satu statement ataupun satu definition of research data management by White and Tex 2011 that define as the research data management concern the organization of data from its entry. Daripada awal lagi, pada awal research kan ada life cycle, betul tak? Daripada planning dan sebagainya sampai habis, sampailah dia data tu ataupun finding tu boleh disseminate dan juga boleh di archive, di preserve dan sebagainya. Okay, so inilah RDM, dia daripada awal sampai habis tu, proses tu, research data tu, orang nak buat research macam contoh pegawai penyidik kita pun ramai kat sini kan, mereka nak buat research. Orang penyidik ni buat research, bila nak buat research dia kena plan dulu. Dia mesti plan DMP, kalau you tengok kat sini kita belum ada lah, tapi kita nak tahu okay,
kita nak outline data nanti kita nak collect macam mana, kita nak simpan kat mana waktu doing project, nak simpan dalam OneDrive ke Google Drive ke, nak simpan dalam laptop ke, kalau laptop terbakar ke apa ke, kita ada backup ke tak, itu kita dah plan daripada awal, kita dah plan dari awal. Lepas tu kita nak store backup, okay, yang ni kita dah tentukan dah, cloud storage, kadang-kadang ada institutional repository, OneDrive ke, ada CUSM, kita ada OneDrive. Okay, lepas tu documentation macam mana, kita punya metadata macam mana, kalau contoh kita collect data, okay, saya pernah one of my informants, participant dalam research saya waktu buat PhD, dia jaga, dia pernah terima data daripada engineering. Data engineering tu memang dia nak tengok, dia tak cukup metadata sebenarnya. Metadata ni adalah information berkaitan dengan data tersebut. Jadi dia nak buka that file tau, data set tu. Dia nak buka tak boleh, buka tak boleh. Rupanya format dia tu memang tak boleh dibuka dengan komputer biasa. Dia kena buka menggunakan software yang tertentu saja. That's why arti kata lain, baru saya tengok, okay, dia macam ni lah, macam .sav. Siapa tahu .sav? Format SAV itu adalah untuk apa? Software apa yang boleh buka that format? Format tu saja yang boleh buka .sav, iaitu software SPSS. Macam tu juga engineering, ada satu tu dia cerita apa tahu format apa tahu engineering punya part lah. Saya rasa nanti you all pun kena tahu benda ni. Bila you all nak data siwa, you all nak curate data, you nak you nak verify the data nanti, you mungkin kena tahu metadata tu kena lengkap dan sebagainya, sebab data tu boleh dibuka dengan software tertentu saja. Okay, so ethics and legal pun kita kena tengok, kena aware, kita nak share the data set tu macam mana, preserve data tu macam mana dan sebagainya, as open as possible, as close as necessary. Dan kita nak pastikan data kita lepas ni, even USM pun sebenarnya belum ada mandate, belum ada satu guideline lagi untuk polisi lagi yang kita simpan semua data set kita. Okay, tapi kita doakan sama-sama lah kita di mana-mana universiti pun sekarang ni, sebab kita yang dah faham berkaitan dengan RDM, Open Science ni, kita nak pastikan data ni, sayang tau saya fikir kan, sebab saya juga, bahagian saya ada menguruskan publication data management, iaitu data-data penerbitan universiti. Setahun Scopus paling kurang USM ni paling kurang dia hasilkan 3,000 lah, paling kurang lah 3,000, 4,000 publication Scopus dalam setahun. Saya katakan paling kurang 80% ada research based paper. Maknanya bila research paper, maknanya banyak research data mereka. Tapi kat mana research data mereka? Simpan kat mana? Sayang, bila dah habis research, mereka simpan kat dalam laci, lepas tu mungkin mereka tidak simpan di tempat macam kami punya repository dan sebagainya. Okay, so kita nak ke arah culture macam tu. Okay, saya ingat lagi, saya punya supervisor, Prof. Abriza Abdullah, mungkin ada yang saya kenal, dia lecturer di UM lah. Dia kata dia punya suasana culture kita sekarang ni nak memperkenalkan open data ni, dia sama je pada tahun 2013 dulu, 2014 dulu, apabila kita nak memperkenalkan, kita nak beri awareness, mempromosikan berkaitan dengan open access publishing ataupun open access publication. Okay, so dia mungkin take time untuk semua orang memahami berkaitan dengan open data dan sebagainya. Okay, ini contoh. Kat belah kanan ni research life cycle, saya pasti pegawai pendidik, pustakawan memahami daripada research planning, research proposal, research setup, conduct, publication, research impact ni, ini adalah research life cycle. Sebenarnya dia synchronize together dengan research data, dengan data management life cycle ataupun research data life cycle. Dia also start from plan, document, protect, store, open, preserve. Benda ni dia akan synchronize dengan kedua-dua life cycle ini sekali. Okay, nice tak nampak? Dia sebenarnya dia bersama-sama dengan research life cycle. Okay, so sekarang ni kenapa research data management sering dikaitkan dengan open science? Sebab even dalam Association of European Research Libraries dekat Europe sana, mereka pun menggunakan strategi dalam mempromosikan open science dengan menggunakan RDM. Kalau anda lihat kat sini, nampak tak kat sini RDM. Advokasi strategi dia adalah memperkenalkan open access publication, copyright,
infrastructure dan juga RDM. So kalau kita nak promote open science, kita kena promote RDM juga. Okay, so that's why kita boleh kata RDM ni dia akan memastikan kita boleh lebih memahami berkaitan dengan open science. Sebab RDM ni kalau diurus dengan baik dalam masa 5 tahun, 10 tahun akan, even 20 tahun akan datang, research data tu pun orang akan faham. Okay, sebab sekarang ni contoh kenapa RDM ni penting? Kadang-kadang pegawai penyidik ke researcher pernah kata saya, saya memang menguruskan isi data saya pun kan, tapi saya tanya, doktor mengurus isi data dengan cara macam mana? Oh, saya guna cara saya sendirilah. Saya simpanlah data saya dekat dalam laptop apa semua kan. Tapi kalau contoh doktor, kalau contohlah doktor simpan di satu tempat, doktor preserve tempat di mana-mana kan contohnya, adakah orang lain, collaborator doktor ke boleh tengok dan boleh faham data doktor tu pada esok hari? Lepas tu dia macam terdiam. Mungkin saya seorang je kot faham, collaborator saya mungkin tak faham. Macam tu. So sekarang ni bila menggunakan kaedah RDM ni nak pastikan data-data kita tu nanti biar cantik, disusun dengan elok, kita akan ada file naming dia, ada file versioning dia dan sebagainya, supaya file itu disimpan dengan baik. Data tu akan disimpan dengan baik. So that's why kita open science ni, it is not about the 1 week, 2 weeks punya kerja. Dia akan menyebabkan 10 tahun, 20 tahun akan datang. Kadang-kadang ada research data macam data medical, kadang-kadang tu boleh digunakan, even data tu dah 10 tahun lepas dah, tapi boleh digunakan sehingga sekarang. Okay, so ini yang kita nak promote. Okay, so ini secara ringkasnya. Kalau anda lihat dekat sini, apa relationshipnya open science dengan RDM? Bila kita buat RDM, kita ada data management plan, kita saving, backup, organize file dan sebagainya, kita akan ada data publication, sharing tu macam mana. So tengok row yang pertama ni, bila kita menguruskan data kita juga boleh melakukan open science activity. Contohnya planning ni, kita boleh gunakan data sharing in consent form yang secara online. Kita boleh gunakan open source software untuk data collection, untuk data analysis dan sebagainya. Okay, contohlah untuk siapa nak buat research berkaitan dengan big data analysis, boleh gunakan Python, guna R dan sebagainya. Itu yang saya tahulah. Mungkin ada yang lain dalam bidang tuan-tuan dan puan-puan sendiri. Kalau sharing data tu boleh gunakan data secara terbuka. Okay, kalau contohnya kalau macam dulu USM, sebelumnya ada data repository, sebelum kami ada data penyediaan data, kami mempromote untuk data, sharing data tu di Figshare, di Zenodo dan sebagainya. Okay, alright, so any activities dekat dalam ni boleh dilakukan bersama-sama. Dia akan synchronize di antara open science dan juga RDM itu sendiri. Okay, so ini yang saya nak alakan adalah keterlibatan stakeholders dalam menjalankan research data management dalam salah satu institusi, dalam universiti dan sebagainya. Even USM pun sekarang dengan UTAS pun boleh lakukan, iaitu macam contoh saya nak highlight kat sini, memang dalam kajian, dalam model yang diwujudkan sejak ini paper tahun 2014 oleh Pinfield. Dia berkata stakeholder ni siapa yang nak buat RDM ni? Salah satunya library, research support services, okay, RMC lah kalau kita lah sekarang kan. Orang IT, academic department, senior UC managers ni macam top management lah, dan juga ada support service. Okay, yang ni memang clear. Ada kajian lain juga pada tahun 2010, lagi awal dulu, dia include 6 activities lah in research data management. Tapi pada tahun 2012, ini akademik sikit lah, Coral, pada tahun 2012, even sebelum tadi model tu diwujudkan pun dah menyatakan bahawa stakeholder for RDM ini mestilah ada library kat situ. Okay, dan juga yang lain-lain lah, termasuklah pegawai penyidik, yang mana perlunya ada, maknanya dia tak boleh jalan seorang. Dia tak boleh library je kena buat, tak boleh. Dia kena ada library, kena ada RMC, kena ada IT division dan sebagainya. Dia memang tak boleh jalan seorang. Macam kami di USM, kalau library gerak seorang pun memang tak boleh. Dia akan jenuh lah nak jalan seorang. So dia kena ada juga rakan-rakan lain daripada jabatan lain, daripada RMC dan sebagainya. Kami pun kena macam ni lah. Ini di USM sekarang.
yang mana kami ada main stakeholders. Kita ada library as a secretariat, library yang jadi ni lah antara department utama yang memastikan awareness, implementation dalam open science di universiti lah, termasuk RDM. Kita ada Open Science Committee, kita ada RCMO. RCMO ni RMC lah RMC di USA panggil RCMO. PTD ni pusat komputer, of course researchers dan juga data stewards. Okay, data steward kita sekarang lebih daripada 15 orang, 20 orang. Jadi kita bekerjasama rapat ke-6 ATT ni. Sebenarnya ada lagi legal unit, jawatankuasa etika dan sebagainya. So kami bekerjasama lah dengan mereka ini supaya memastikan Open Science RDM tu boleh digerakkan, boleh dilaksanakan di universiti. Okay, so kita pun boleh buat. Okay. Role librarian apa dia? Role librarian banyak. You all Google je, tanya ChatGPT pun tak apa. Dia ada data curation, data preservation, data sharing, data management plan, training, education dan sebagainya. Okay, tapi mana nak mula dulu? Kejap lagi saya tunjukkan USM punya pengalaman. Banyak role dia banyak. Dari segi polisi, daripada technical support. Kadang-kadang technical ni janganlah harapkan library saja. Kita kena minta pertolongan daripada orang orang IT kan. So dan sebagainya. Awareness library boleh lakukan, metadata management kita boleh lakukan library. Okay, collaboration partnership kita boleh minta kawan-kawan kita daripada pegawai penyelidik RMC untuk bergerak bersama-sama dengan perpustakaan, dengan pusat komputer dan sebagainya untuk pastikan kita boleh gerak. Kita boleh gerakkan. Memang tak boleh buat kerja solat. Cannot action lah orang kata kan. Tak boleh. Dia kena bersama-sama. So dekat dalam universiti kita kena pastilah 4 benda ni selalunya. Okay. Siapa data owner? Siapa data steward? Siapa data custodian? Siapa data user? Kalau you rasa you tak boleh jawab soalan ni, boleh refer kepada MOSP. MOSP ada sediakan, dia kata roles. Siapa data owner? Siapa data user? Yang ni mungkin Puan Arianti boleh share this dekat website MOSP ada. Data custodian, selalu data custodian ni orang PPKT lah, PPKT kat sini lah, PTD, pusat komputer. Okay, data owner ni terpulang ikut polisi. Ada yang empunya PI ataupun the project manager punya owner kepada data tersebut, ataupun universiti ikut polisi masing-masing. Data user ni mungkin orang user lah. User ni can be pelbagai lah, researcher dalam USM, orang awam dan sebagainya. Data curator ataupun data steward ni selalunya siapa? Selalunya orang yang dah dapat latihan data stewardship dan juga dia selalunya berada di perpustakaan. Okay. So dia boleh, steward ni dia menjaga data tu, nak bagi support, advice macam mana nak gunakan data ni, macam nak simpan kat mana, segi etika dan macam mana, legal macam mana, boleh. Senang kata, data steward ni not from library saja, dia boleh jadi pelbagai. That's why kadang-kadang kalau kita tengok serta universiti macam USM pun, kita tak hantar librarian je pergi data stewardship program ni. Kita hantar perangkawan, kita hantar daripada RCMO, RMC, daripada pusat komputer pun ada dan sebagainya. Kita nak pelbagai. Researcher pun ada sini sebagai data steward. Sebab data steward ni antara tugasannya adalah untuk memberi orang kata advice kepada researcher kita sebagainya. Okay? Alright. So ini secara ringkasnya perjalanan kami berkaitan dengan Open Science dengan RDM ni. Sebenarnya kita dah start sebelum 2018 lagi. Kita dah ada open access, kita dah ada open education resources dan sebagainya. Kita betul-betul start RDM ni pada 2018. MOSP 2020. Tapi USM 2018 kita, bos kami waktu tu dia dah suruh paksa kita orang study berkaitan dengan RDM ni. Kita ingatkan RDM ni is a data publication, tapi bukan, dia research data. Research data yang dihasilkan, benda baru ni, memang tak pernah dengar ni kan. So kita study kat situ dan benda pertama yang kami buat adalah kami mewujudkan website. Okay, saya pun dah tengok UTHM punya RDM website. Okay, itu benda yang pertama sebenarnya kena buat. Sebab apa? Senang je. If you want to give the awareness to your researchers, okay,
sediakan panduan ataupun guideline kepada mereka. Website lah, senang, paling mudah. Website, kalau diorang kata, okay, apa-apa refer pada website. Apa-apa refer pada website. Okay. Antara yang kedua adalah kita punya ni lah, kita buat data management plan dan sebagainya supaya kita boleh mengenali kita boleh draft dah, kita boleh macam buat satu gambaran lah kepada tak buat lagi tau belum official lagi launch, tapi kita dah ada draft dah sejak 2018 untuk nak pastikan kita biasa dengan DMP ni. Okay, kalau siapa yang tak faham data management plan ni senang je. Dia macam checklist. Dia macam checklist sebelum kita nak buat research, data kita tu nak jadi macam mana. So dia macam checklist lah, kita bagi tahu lah data ni nak simpan kat mana, nanti publish dekat mana, data ni nanti metadata dia guna standard apa, semacam tu. Dia macam checklist. Okay, alright. So macam-macam kita buat interview, kita ada open science committee daripada peringkat library, lepas tu peringkat university, kita dah hantar, kita ada data steward, training of trainers, awareness activity sejak 2018 sehinggalah tahun ni pun kita still lagi buat awareness ni jangan tinggal. Awareness ni memang sentiasa kena ada, sebab bukan senang kita nak approach researchers untuk memahami apa itu open science RDM. Memang susah. Puan Arianti sembang dengan saya pun sebelum ni pun memang kata itulah cabaran utama kita, nak memahami researchers berkaitan dengan RDM dan juga open science. Cakap je open ni orang kadang tak suka. Open, kena open, nanti diorang tiru lah saya punya data. Sedang sebaliknya, benefit dia adalah you can get more citation from the openness sebenarnya. Tapi mungkin orang tak faham. Tapi tak apa, kita kena bagi awareness. Sampai sekarang awareness. Saya sampai, alhamdulillah kami ni boleh tarik lah beberapa orang prof memahami open science RDM tu. Pada asalnya mungkin mereka ni tak faham. Tapi bila mereka dah kita bagi awareness, mereka dah faham, mereka sekarang ni sokong kita pula. Itu yang kita nak. Okay, alright. So road tour apa semua kita dah buat, macam even capacity building di peringkat dalam USM pun kita dah kita bagi lagi training. Walaupun MOSP dah bagi training, tapi saya dengan kawan-kawan kita bagi training lagi dekat pustakawan kita untuk memantapkan lagi pemahaman mereka berkaitan dengan, sebab MOSP kadang-kadang tu saya nak kata sebab saya pun instructor dekat situ kan, kadang-kadang kita agak bahasa tak boleh nak guna mudah, sebab online training kita guna skrip, kadang-kadang aku tengok je apa slide yang keluar orang tu cakap kan, siapa yang sini yang pernah pergi training MOSP. Tapi bila dalam bengkel yang saya dengan kawan-kawan saya anjurkan, bahagian saya anjurkan tu, dia lebih kepada guna yang bahasa lebih mudah untuk biar orang lebih faham. Even 2 hari lepas, dalam 2 hari semalam habis cakap untuk support staff pun, alhamdulillah diorang dah faham dah apa, sebab even staff saya pun tak faham, tapi bila masuk training tu kita terangkan guna cara yang lebih mudah pun semua tu, alhamdulillah diorang dah memahami dah kat situ. Okay, so ini adalah servis-servis yang kita dah jalankan ataupun benda-benda apa yang inisiatif yang kita dah lakukan berkaitan dengan open science RDM di perpustakaan USM. Kita ada 6 lah kalau kita boleh rangkulkan. Ada awareness, macam saya cakap, awareness kita dah mula pada 2018, 2020 lah terutamanya. So waktu tu ada COVID, semua online kita jemput. Kalau tengok ni kenapa orang putih ramai? Sebab waktu tu kat Malaysia tak ada lagi best practice. Yang ada dekat Netherlands, ni first webinar, saya ingat lagi, saya panggil Joanne ni, dia kawan kita jumpa dia waktu IFLA 2018. Saya kata saya buat RDM, saya kata dekat dia lah, oh dia pun RDM librarian, data librarian. Okay, so that's why pada tahun 2021 ni saya kata, Joanne, I want to call you to give a talk about the open science and also RDM in my library. So waktu tu online lah, waktu ni kan COVID lagi apa semua kan. So kita panggil ni lah, banyak foreigner, even HKU pun kita panggil sebab diorang dah jalan dah RDM ni sebenarnya. Okay, kita buat simposium sebagainya. Ini segi dalaman. Ini yang tadi tu lebih kepada dalaman universiti lah, kita nak bagi awareness kepada dalaman universiti. Kita juga buat road tour kepada, kita habiskan semua 40 fakulti lah kita panggil kan. Sini panggil school, USM panggil school. Semua school dan juga research institute kita pergi, penat dalam masa 2 tahun kita road tour semua.
kami mempromosi Open Science dan juga kita punya data repository kita yang kita namakan sebagai Open Data at USM. Okay. So kita juga ada podcast. Tahun ni kita dah start podcast. Sekarang kita ada 5 podcast. InsyaAllah bulan depan ada lagi 1 podcast last. Ada 6 podcast tahun ni, insyaAllah. Kita bawalah tajuk. Kalau you all nak tengok, boleh pergi ke USM Library TV YouTube. Kat situ all the semua podcast berkaitan dengan Open Science ada kat situ. Kita jemput dalam dan juga luar ni lah panel ataupun tetamu untuk podcast ni. Okay, so anda boleh tengok dekat dalam kita punya USM Library. Kita juga ada terima lah juga kita bagi awareness juga pada rakan-rakan universiti lain macam terutama sekali untuk benchmarking lah daripada Soundwave University, pada UKM, UMT, mana lagi adalah 2-3 lagi yang saya tak sempat nak letak gambar dekat sini Alright, so kita juga dapat jemputan lah macam saya katakan sebelum ni, kita juga dapat jemputan untuk bukan saya seorang dia, Dr. Kamal, Puan Cik Ramlah, Puan Adilah dan sebagainya yang menerima jemputan untuk bercakap berkaitan dengan Open Science dan juga RDM ni. Yang ni saya pernah pergi ke UTHM lah kat sini Alright. Okay, terima kasih jemput saya UTHM. Okay. Alright. Yang ni pun kita ada buat training and consultation kepada ni, kita kadang ada program training and consultation. Kalau anda perasan yang ni yang bawah ni, foto ni the first talk saya cakap pasal RDM. Yang ni bukan saya rasa 2018 ke 2017. The first time saya cakap pada RDM. Waktu tu semua researcher depan saya seorang je yang bersetuju yang kalau nak cakap pasal Open Science, Open Data. Yang lain semua tak setuju, semua tak muka. Itu cabaran dia. Sebab baru sangat diorang tak boleh macam terima. Oh, open data ni mana boleh share, mana boleh kongsi, kita kot collect data apa semua. So mungkin cara saya silap ke sebagaimana ke, kita mungkin diorang macam tak boleh terima konsep Open Science tu. Tapi Open Access diorang boleh terima sebab diorang dah biasa. Benda yang tak biasa tu diorang tak apa nak terima lagi. That's why kita sekarang ni kita konsep dia, kita biasakan apa yang tak biasa. Macam Open Access dulu saya ingat lagi waktu Open Access kita nak promote berkaitan Open Access Publishing, semua dia kata predatory lah, fake lah apa semua, tapi sekarang ni semua nak kejar Open Access. Betul tak? Setuju tak dengan saya? So inilah yang akan berlaku berkaitan dengan Open Data. Nanti tengoklah dalam 4-5 tahun ni semua orang nak berpuluh-puluh nak share dia punya list data dekat dalam Google. Ingat kata saya ni, insyaAllah. Okay, website pun kita dah ada. Anything kalau kita buat training ke apa ke, kita kata okay, refer this guideline kepada RDM. Okay, website kita. Ini adalah kita punya data repository Open Data at USM, yang mana dekat sini kita sediakanlah repository kita lah. Okay, mana diorang boleh deposit data, diorang boleh self deposit. Tak payah bagi kat library, bagi self deposit dari data. Lepas tu kita akan verify data mereka, tengok data kita, data diorang okey ke tak, metadata okey ke tak, baru kita proceed to kepada ni lah, to open dia data lah, open je kat situ dan dia terus boleh buat tujuan seterusnya lah. Okay, selalunya list data yang deposit ni bukan kita tak ada mandate lagi kita tak ada macam mandate ataupun kita kata ada projek ke, diorang kena deposit data, tak. Yang ni semuanya adalah secara sukarela. Sukarela ni pun disebabkan apa? Disebabkan sekarang ni journal requirement. Publishers or journal requirement nowadays, many major publishers nowadays, mereka nakkan bila once you nak publish paper, you kena sertakan sekali data kepada paper tersebut. So data tu diorang nak simpan kat mana? Diorang simpan dekat kita punya repository, kita panggil Open Data USM. Bila mereka dah deposit data mereka dekat dalam kita punya data repository, dan lepas tu mereka akan dapat identifier itulah mereka akan bagi dekat jurnal mereka, barulah jurnal tu akan boleh proceed untuk publish artikel jurnal mereka. That's why kalau you all perasan sekarang, kadang-kadang artikel jurnal dia bawah tu dia akan kata supplementary data. Yang itulah data tu sebenarnya research data yang digunakan untuk paper tersebut. Jadi anda kena faham, sekarang ni data tu nak simpan kat mana? Data tu boleh simpan di dalam kita punya data repository USM.
Okay, alright. Kalau apa ni UTHM, ada data repository UTHM. Okay, alright. So ini data-data kita contohnya. Okay, ini data management plan yang saya kata tadi kita dah draft dah. Cuma kita tak implement lagi sebab kita tengah berbincang lagi untuk nak murnikan lagi, nak cantikkan lagi untuk di peringkat ni. Kita insyaAllah kita akan buat untuk internal grant USM. Okay, sebab kita tak boleh buat external, kita tak boleh buat KPT sebab KPT tu KPT punya. Yang mana grant yang dalam USM kita boleh buatkan dululah. Okay, sepatutnya kalau ikutkan grant di KPT, FRGS ke apa semua tu sepatutnya dah boleh ada DMP lah, tapi mereka tak implement lagi. Okay, so kita buat. Okay, yang ni citizen science yang kita bekerjasama dengan penyelidik USM di Pusat Pengajian Sains Biologi Syed Hayat dan juga pegawai penyidik. Encik Muin seorang ni dia adalah pegawai penyelidik CGSS yang mana research institute ni yang banyak berkaitan dengan biodiversity. So kita collaborate kita sediakan platform dan sebagainya untuk mendapatkan orang kata ni lah dapatkan data-data yang berbentuk flora and fauna dekat dalam kampus USM tersebut. So hasil daripada itu mereka membuat kajian dan seterusnya mereka publish paper lah berkaitan daripada data-data yang dikutip, yang di-collect dari program ni Citizen Science. Okay, so insyaAllah kita pun dah dapat approach daripada one group of the research project ni yang daripada AMDI daripada geng-geng medical ni, diorang nak study berkaitan dengan herba-herba yang boleh dijadikan ubat alternatif tu. Mereka nak minta tolong perpustakaan untuk perpustakaan jadi host macam itulah untuk membantu mereka untuk citizen science untuk mendapatkan data-data daripada orang-orang kampung dan sebagainya. So mereka tengah propose dekat kita lah dan kita akan collaborate dengan researcher tersebut lah. Okay, alright. So ni yang nak dekat akhir dah ni. Okay, yang ni mungkin orang ramai tak perasan, especially pegawai penyelidik ataupun librarian pun kena tahu juga sekarang ni mungkin kita tak biasa dengar data citation index kan. Sebenarnya kita biasa dengar publication mestilah di index di Scopus, di Web of Science, di Core Collection, di SCIE, SSCI, ASCI dan sebagainya. Betul tak? Mesti di index dalam Web of Science, mesti di index dalam Scopus dan sebagainya. Okay, itu masa sekarang. Sekarang ni digunakan pakai oleh KPT dan sebagainya. Tahu tak, salah satu lagi database ataupun platform di bawah Web of Science, dia ada dipanggil Data Citation Index. Mana telah tahu pada masa akan datang akan adanya penilaian data-data yang disimpan dan di-open itu dan akan di-index di dalam Data Citation Index. Yang kita tahu sekarang ni Science Citation Index Expanded under Web of Science. Siapa publish kat situ dapat markah, dah penuhi KPI dan sebagainya. So mana tahu lepas ni akan ada dia penilaian assessment Data Citation Index. Yang ni mungkin ramai tak tahu sebab USM pun tak subscribe lagi apa semua, tapi dekat US, UK dia orang dah guna dah benda ni, Data Citation Index. Okay, so ini just makluman saja. Maknanya bukan saja publication yang boleh diindeks, data pun boleh diindeks. Okay, faham Alright. Next, ini sample case of open science, open data that are closely connected to librarianship. Okay, yang ni saya nak bagi contoh. Apa maksud open data tu? Tapi saya nak tunjukkan ini yang relate dengan librarian lah. Okay, pegawai penyidik pun boleh ambil benda ni Okay, apa dia? Okay, contoh ini berkaitan dengan open data Okay. Pernah tak dulu tahun ini 2 tahun lepas kot 2021 2022 macam tu lah. Okay, tiba-tiba ada satu kecoh dekat Malaysia ni yang diorang kata tapi artikel ni dah kena retract dah ditarik balik. Tapi saya nak tunjukkan pasal data sharing tu. Okay, pada waktu tu tak retract lagi lah sebab dia baru keluar. Tiba-tiba diorang kecoh yang Malaysia ni merupakan negara top 3 yang banyak publish paper di predatory journal. Waktu tu kecoh. Ni kecoh sampai ada researcher contact saya apa semua ni, betul ke tak apa semua. Saya tengok artikel tu.
Saya tengok cari artikel tu, dan artikel tu dia ada letakkan supplementary information ataupun supplementary data dia. So macam mana saya nak study, analyse, ada tak waktu tu saya diminta USM ada terlibat ke tak? Okay, waktu tu saya kata okay, kalau nak cari semula, jenuh nak cari dalam, sebab dia guna data Scopus nak cari dalam Scopus jenuh lah kan, kita nak cari semua. Jadi saya gunakan data yang dihasilkan daripada kajian ini. Okay, kajian ni agak kontroversi Okay, bila saya klik dekat sini, saya keluarkan Excel dia, lepas tu saya filter je guna Malaysia dan filter je University of Malaysia affiliation. Dan saya dah jumpa dah. Bila saya jumpa, saya keluarkan report kat situ berapa orang USM yang dikatakan publish dalam Pediatric Journal. Ini kontroversi lah. Yang Pediatric Journal betul ke Pediatric atau tak Pediatric, itu cerita lain lah. Tapi saya sekarang ni, sebab saya tak perlu start daripada zero nak cari dalam Scopus berkaitan dengan benda ni, tapi saya terus cari, gunakan data yang sedia ada, yang dihasilkan, yang diletakkan bersama publication tersebut untuk menggunakan data ni. Faham tak? That is power of data sharing. Kita tak payah nak cari semula, start balik tu buka Scopus, cari apa semua, macam nak buat research di balik. Tak payah. Sebab data tu dah ada keseluruhan satu dunia. Tapi sekarang ni kita filter, yang ni, kita filter gunakan nama kita je. Malaysia dan juga affiliation USM. Okay, faham Okay, ada lagi satu kes. Ada satu kes, yang kes ni yang berkaitan, kes ni bukan negatif maksud saya, ini contoh sampel. Kan biasa kita dengar setiap tahun, masing-masing universiti mengeluarkan inilah kejayaan masing-masing lah. The world top 2% scientist. Ramai rakan-rakan pustakawan kena kontak saya kata, Encik Kuan, macam mana nak nak dapatkan top 2% scientist nak cari dalam, kita orang mana ada Web of Science, kita orang mana ada Scopus, kita orang mana ada Skyvel, Insight semua kan, contoh macam tu. So saya kata benda tu sebenarnya datang pada kajian tu oleh Stanford University. Pergi dekat Stanford University, cari artikel dia, okay, dia dah bagi dah data tu kat kita. Data tu dah ada dalam Excel dah. Dia dah proses dah data tu. Cuma buka data tersebut, okay, filter dekat country, cari Malaysia, lepas tu you filter guna, sama macam saya kata tadi tu, cari nama universiti kita. Waktu tu lah, kalau ada tersenarai kat situ, maksudnya lecturer tu adalah the top 2% scientist in the world. Okay, faham tak? So, tak payahlah kita pergi dekat Scopus ke, kena buka balik, start from zero, cari apa semua. Ini sampel yang saya boleh tunjukkan di bidang librarianship lah. Maknanya, kita tak perlu nak buat kajian semula, mana start from zero, collect data tu pada zero from the Scopus, nak cari apa semua, kena string apa dan sebagainya. Lepas tu kena pening kepala. Tapi bila kita gunakan data yang sedia ada, kita filter saja. Sebab yang ni pun yang telah recognize. Data ni recognize sebab apa? Benda ni telah dipublish, maknanya telah direview lah dan sebagainya. So dia trusted lah untuk menggunakan data dia. Okay, faham Saya harap faham Saya tak tahulah saya cakap ni terang faham ke tak kan. Saya harap faham lah Okay, sebab saya kalau saya buat training apa kan, orang kata, kalau dalam bahasa Arab tu as-sukut alamatul redha, maknanya diam tu tandanya setuju. Maksudnya kalau you all diam ni maknanya okey lah tu, faham lah tu Okay, alright. So saya ada soalan nampak kat sini, nanti saya jawab Okay, saya nak habiskan. Okay, challenge dia sekarang ni, kita kan bila nak buat open science dengan RDM ni kan, benda ni saya tak boleh nak kata baru. Benda ni dah lama, cuma dia punya culture tu belum sampai lagi. Culture secara meluas tu belum ada lagi. Dia belum culture lagi. Dia macam sikit-sikit lagi, CPCP lagi. Okay, challenge dia betul. Lack of policy. Even USM pun tak ada policy, tapi kita work up policy. Limited RDM competencies. RDM competency among librarians, even research officers, even researchers tu sendiri. Memang lack of the limited RDM competencies. Okay, kajian saya berkaitan dengan kompetensi ataupun capacity building of RDM. Okay, memang kita akui memang kurang. Insufficient. Yang saya kata kurang ni bukan kat Malaysia je tau. Dekat luar negara, kajian yang saya study tu pun memang luar negara pun isu dia sama je.
RDM kompetensi ni kurang sebab kita banyak terdedah dengan data publication dan sebagainya, tapi research data ni kita kurang. Sufficient technology infrastructure, low awareness open science, among researchers awareness tu mungkin kurang lagi. Cultural resistance to data sharing. Culture, macam saya katalah, culture juga. Culture, data sharing tu, dia belum lagi. Open access publication dia dah jadi culture, no problem. Culture data sharing, belum lagi kan? Memang belum. Tapi culture open access, publication punya open access, dah jadi culture dah sekarang. Itu tak masalah. Tapi research data belum lagi. High workload and limited time for librarians to upskill. Itu samalah, masuklah saya. Kan? Okay. Peluang, opportunities. Is a recognition of library involved roles. Saya rasa yang ni dah boleh start dah. Saya rasa UTHM pun dah start, yang mana ada fungsi RDM di pustakawan tertentu. Okay, contoh saya rasa mungkin Puan Arianti kot, mungkin ada dia role yang tertentu menjalankan fungsi RDM open science kat situ. Kena ada, dah kena start dah. Alignment with national initiatives such as MOSP. Yang ni MOSP kita dah align dah. Kita kena align sebab alhamdulillah saya sebenarnya happy sebab UTHM kan beberapa kali panggil saya, dan UTHM pun merupakan part of the project untuk for the second orang panggil MOSP 2.0. You are lucky because you are selected. Saya kadang-kadang bukan kata risau in the positive way lah kan. UTHM ni macam nak potong USM ni kan. So tapi saya happy sebab apa, saya bukan saja sebab sebelum ni kata RU saja yang pasal RDM open science. Bukan RU macam mana kan. Tapi saya happy terutama sekali UTHM, UMT yang terpilih lah macam menjadikan satu projek lah oleh MSP untuk gerak ke depan lah berkaitan dengan open science. Okay, increase need for the RDM support, low awareness of open science. Ini saya copy tadi ni, silap point ni. Maaf, saya nak straight out. Collaboration kena penting. Collaboration dengan fakultis ni, dengan pegawai penyidik, please lah bekerjasama lah dengan pegawai penyidik RMC. Sebab RMC ni paling kuat. RMC ni departmen penting sebab yang nak jaga researcher ni RMC. RMC ni kalau kita kerjasama, RMC ni boleh bantu kita untuk memberi awareness dengan lebih mudah. Okay, saya pun alhamdulillah Timbalan Pengarah RMC dekat USM, Prof. Dr. Masura, dia panggil saya tapi belum dapat tarikh lagi untuk saya bagi talk berkaitan dengan RDM kepada researcher. Saya orang kata bila dah kita kenal dengan orang RMC, so RMC pun panggil saya untuk nak bagi talk. Saya berpeluang untuk memberi talk kepada young researcher dengan senior researchers berkaitan dengan RDM. Alhamdulillah saya dapat peluang tu. Okay, growing access to global training and capacity building program. Please go to any training, bukan saja MOSP. Okay, mungkin Puan Afifah boleh sarankan pustakawan boleh pergi ke lebih lagi. Maksudnya pergi ke training kat luar negara ke kalau ada rezeki, kalau ada duit lah. Okay, tolong ajak saya sekali lah. Okay, alright. Okay, so last, kalau kita nak moving forward, kita nak start up kita punya kita punya RDM ataupun open science initiative. The first one, benda pertama sekali kena buat adalah conduct research needs assessment. Yang ni sebenarnya waktu RDM unit diwujudkan pada 2018, benda ni pertama sekali kami buat. Kami buat survey, kami interview, dan waktu tu kami memahami the context sebenar researcher pada ketika itu berkaitan dengan RDM. Kalau nak baca paper, sebenarnya paper tu saya dah publish dan diindeks dalam Scopus. Nanti saya share, boleh pergi kat Google Scholar saya lah. Paper tu sebenarnya hasil daripada yang kami conduct research need assessment ni. Kami buat survey, kami buat interview, kami cuma nak memahami researchers punya praktis pada ketika itu. Alhamdulillah, kita boleh memahami part mana dalam RDM tu, life cycle tu, yang researcher tak berapa nak okey ke, macam tu lah, kita tak tahu praktis diorang. Okay, yang kedua, build capacity ataupun capacity building. Yang ni bukan saja researchers, pustakawan, research officer, dia boleh bina capacity mereka masing-masing. Capacity building ni actually is about the skills and knowledge. Okay, dan juga capacity lain. Okay, so kena bina. Lepas tu develop guideline. Guideline ni polisi paling susah sebenarnya. Polisi bagi saya paling susah nak wujudkan.
sebab dia ambil masa. Okay, tapi guideline ni boleh buat dulu. Guideline dulu kita buat melalui website, poster ke apa ke, guideline kepada researcher kita. Yang seterusnya data repository. Saya rasa UTHM pun tengah work out untuk data repository. Dan yang kelima, seperti saya ulang lagi sekali, partnership or collaboration with other stakeholders for training, advocacy dan sebagainya boleh lakukan dekat dalam UTHM. Saya yakin anda dah on track sebenarnya. Saya rasa semua 5 ni mungkin dah ada, kebanyakannya mungkin anda dah buat. Okay, so boleh teruskan alright. So mungkin kata-kata yang terakhir dia librarians, termasuk juga dengan kita research officer, empower the research community by championing transparency dan innovation by Ismail 2025. Saya dah tu. Okay, alright, thank you very much. Kita buka soalan lah kot Puan Rianti. Okay, terima kasih Dr. Ikhwan. Kita ada satu soalan tu. Okay, Puan Afifah kan tanya kan? Puan Afifah yang tanya. Okay, boleh Dr. recommend skill set yang paling kritikal untuk pustakawan kuasai bagi menghadapi open science khasnya RDM dengan lebih berkesan? Okay, actually skill set saya lebih suka kalau contoh senang kata kita punya data stewardship tu, RDM tu sendiri, okay, dia macam ni tau. Open science tu dia besar, dia akan ada OER, open science apa semua tu. Tapi kalau nak kata fokus pada RDM, okay, setiap research data life cycle tu, itu yang kita kena kuasai dulu. From the planning, proposal, create data creation, lepas tu data collection, data analysis. The process of the research tu actually is a synchronized ataupun similar dengan research data life cycle. Bila kita memahami research, bagi saya lah saya punya pendapat lah pengalaman saya juga, kalaulah kita memahami research life cycle, automatik kita akan faham research data management. Cuma that's why saya kata sembang dengan researcher lain kan, kata researcher sebenarnya dah pandai, memang dia menggunakan data. Kita jangan kata tau, jumpa researcher, Prof, saya tahu Prof tak buat RDM lagi. Jangan kata macam tu. Sebab diorang ni, researchers ni, diorang buat research, diorang buat RDM tu, tapi not in the proper way lah. That's why saya kata awal tadi definition tu, kita nak organize properly, store properly dan sebagainya. Sebab saya ada dengar researchers, bila mereka ada collaborate dengan universiti lain kan, kadang-kadang tu diorang terlalu file tu terlalu banyak, data terlalu banyak, mereka berkecamuk file tu dalam folder diorang, jadi diorang tak susun dengan elok. Jadi orang yang menyusun tu yang faham data tu, tapi bila nak pass dekat collaborator lain, author yang lain daripada universiti lain, UK ke US ke, even USM dengan UTHM ke, bila nak tengok data tu walaupun dalam Google Drive, apa benda ni, mana satu data ni, saya pernah dengar keluhan tu. Jadi benda yang paling penting adalah bagi saya, kalau as a librarian, kita kena fahami the each of data life cycle tu daripada awal sehinggalah habis. Skill set tu lah orang kata kan, set dia adalah data life cycle. Okay, saya harap menjawab soalan lah Puan Afifah. Okay, Puan Norhana, yang data strategic index tu belum start macam apa? Belum, tak start lagi. Ya, index yang ranking juga macam Q1 tu untuk maksudnya kalau tu. Okay, kita pernah dapat trial. Saya minta sendiri waktu tu dengan pihak Clarivate untuk trial untuk saya explore. Dia tak ada ranking lagi. Ranking sebab dia hanya index saja. Data mana yang di-index dalam data strategic index DCI tu. Okay, tapi dia tak ada ranking. Even kalau nak ranking, dia akan ambil masa lah sebenarnya, sebab tahu kan kuartal ni datang ni daripada mana? Datang pada impact factor. Impact factor tu datang dari mana? Datang daripada berapa tahun dia, 2 tahun dia publish, Scopus ke Web of Science 3 tahun, 3 tahun publish, 3 tahun citation. Okay, so dia ambil masa untuk dapatkan citation. Tapi saya tak pasti, DCI waktu tu saya dapat dalam seminggu je kot untuk try guna. Tak salah saya, dia tak ada matrix sehingga level kuartal, tapi dia ada citation count jugalah. Itu yang penting lah. Okay, alright, saya harap menjawab soalan lah. Tapi belum start lagi kat Malaysia. Dia belum start sebagai assessment. Okay, faham
Alright, ada Ustaz, soalan lain saya ada tak? soalan ni. Saya ada soalan. Boleh, silakan. Di perpustakaan UTHM ni, kami ada FLO, Fakulty Liaison Officer. Okay. Setiap fakulti kita ada 2 librarian lah, dan juga penolong pustakawan. Kita ada 229 ya. Jadi adakah keperluan untuk FLO ni faham jenis data setiap fakulti? Kan doktor, setiap data tu berbeza-beza setiap fakulti. Engineering lain, social science lain dan sebagainya. Is it keperluan untuk FLO untuk faham data yang dihasilkan oleh penyelidik di fakulti masing-masing? Okay, alright. Apa tu kalau di USM panggil liaison librarian lah, pustakawan hubungan. Sana FLO kan. Saya rasa sama. Maknanya setiap pustakawan tu dia akan memahami akan deal dengan dengan researcher ataupun fakulti tertentu kan. Okay. Satu, kita bukan bidang engineering. Okay, saya gambarkan UTHM semua bidang engineering kan. Okay, kita bukan bidang engineering. Okay. Kita takkan mampu faham sedetail data-data mereka. Itu kita kena terimalah. Cuma kita kena familiar dengan data mereka. Maksudnya kita kena macam contoh data apa yang mereka selalu gunakan. Okay. Waktu saya buat yang researcher need assessment tu, ataupun kita nak memahami dia orang punya current practices, kita orang pergi 4 kelompok. Kami pergi social science, maknanya bukan science. Kami pergi engineering, kami pergi ke medical, kami pergi ke satu lagi yang sains biasa lah, macam bio, farmasi, fizik macam tu. Okay. Kira waktu tu lah. Okay. So waktu tu saya menarik bagi engineering juga tau. Sebab engineering, bila kita interview mereka, engineering ni kadang banyak lab dan sebagainya. Diorang ni ada pelbagai data mereka. Ada satu lecturer tu, doktor punya data kebanyakan ni apa? Dia kata data kebanyakan ni adalah image. Sebab dia study image processing apa tahu macam tu kan. Dia kata data dia kadang image tu besar meja ni dia kata. Okay, besar meja. Kalau di print out tu meja besar tu dan dia macam so kita tahulah. Okay, kalau image, okay, format dia apa? Metadata dia apa? So, erti kata lain, kalau kepustakawanan ni dia tahu pasal doubling core punya elemen kan, 15 sekarang 22 kan. Okay. Tapi tak semua 22 elemen tu kita kena ambil sebenarnya. Tapi dia kena tahu at least basic things. Kalau setiap bahan yang ada, kalau katalah image kan, dia kena ada title, dia mesti kena ada author, the creator, dia mesti ada dia punya dia punya physical description dia kan. Panjang berapa, resolution dia berapa, lebar berapa, ukuran tebal dia ke apa ke, semua benda tu metadata kena tahu. That's why lagi satu yang saya kata tadi tu, macam software. Tiba-tiba format metadata data dia dapat tu adalah perisian. Dia adalah data set yang digunakan untuk perisian. So kita kena tahu perisian apa yang digunakan, format apa yang digunakan. Lepas tu subjek apa, engineering kan luas. Kan, contoh kalau liaison librarian, FLO ni, dia macam chemical engineering. Kalau dia chemical engineering, dia tahu dah dalam chemical engineering subjek apa kat bawah-bawah tu. Jadi subjek pun dia kena familiar benda tu. Saya tak expect kalau kita as a librarian kena tahu sedetail-detailnya, tapi at least kita tahu dia punya at least the metadata, the basic metadata of each data yang diorang ada tu, dan kita boleh describe benda tu. Sebab nanti bila data nak dihantar ke perpustakaan, kita kena curatekan benda tu. Kita kena pastikan the basic metadata doubling core punya standard. Contohnya title, creator ni boleh jadi author, editor. Kalau image, kalau orang pusat seni kan, dia tak panggil author, dia panggil artis, kan. So macam tu lah. So kita kena familiar dengan data-data mereka. Saya harap menjawab soalan kot Puan Yanti. Puan Yanti, UTHM usahakan belum ada lagi RDM division ke unit kan, betul tak? Dia macam ini, di sini kita ada bahagian perkhidmatan penyelidikan. Dan
saya in charge on, bila saya tengok tadi Dr. Ikwan tunjukkan ada pengesahan penerbitan, betul Lepas tu ada open science. Okay. Kami tak ada yang spesifiknya, belum ada lagi lah. Tapi saya, tim saya menjalankan kerja untuk RDM tu lah dan open science. Dan kami ada 1, 2, 3, 4 data steward. 4 orang data steward dan coming soon ada lagi seorang lah yang tengah ambil kami. Tapi untuk spesifiknya belum ada lagi lah. Okay. So fungsi tu dah ada lah sebenarnya kan, betul tak? Fungsi tu dah ada lah. Cuma sebab kita belum ada khas ni. Macam kami di USM, yang fungsi tu di bahagian saya ni, kami yang menguruskan open science RDM tu semua. Kalau liaison librarian, mereka tak adalah sampai tahap untuk curate data, sebab tak semua liaison librarian adalah data steward. Tapi mereka, at least diorang, kami bagi pendarahan, mereka kena tahu apa itu open science, apa itu RDM, supaya kalau ada orang bertanya, diorang boleh menjawab soalan yang basic lah. Kalau soalan tu advance susah, diorang akan refer juga kat kami. Macam tu. Sebab FLO kami akan hadir mesyuarat dan sebagainya. At least kalau ada bila tim saya buat roadshow ke kan, buat penerangan, jadi bila FLO datang ke mesyuarat, dia boleh menjawab lah, dia faham. Sebab tu kami memang fokus. Walaupun mereka bukan data steward, tapi mereka faham pelaksanaan yang kami tengah buat lah ni di perpustakaan. Okay, saya buka lagi sebarang soalan. Ada soalan ke? Okay, ada soalan lagi? Dr. Ikwan dah terlebih masa ni, risau saya. Tak apa, saya okey. Saya memang, saya kata dekat, sebenarnya saya ada meeting, lepas tu saya kata saya tak boleh hadir, saya nak dah janji dengan UTHM. So saya kata saya meeting, saya UTHM ni, saya sebut dia 2 jam, 3 jam. Okay, kita buka lagi. Daripada RMC ada sebarang persoalan. Saya juga mengharapkan sebenarnya pelibatan pegawai RMC lah untuk data steward kan. Seperti Dr. Ikwan cakap tadi, dia ada daripada penyelidik, daripada RMC, daripada teknologi maklumat. Dia tak fokus kepada librarian semata-mata lah untuk data steward ni. Betul. Ada soalan lagi ke? Faham ke apa yang saya cakap ni? Saya rasa mereka faham. Apa Puan Ranti faham dah? Puan Ranti data steward yang lain-lain. Tak juga. Saya fahamkan juga ni. Nak cuba faham ni semasa kita belajar tak pernah habis kan. Cuba faham lagi. Sebab kita nak berdepan dengan pensyarah ni sebenarnya, penyelidik. Jadi kita kena faham dulu, baru kita boleh memahamkan penyelidik lah di UTHM. Betul. Saya nak cerita lah sambil tu kalau tak ada soalan. Saya ada pengalaman ni, ada seorang profesor ni dia tapi dah pencen lah sekarang. Saya lagi satu, kita as a librarian ataupun penyidik ni, kadang-kadang tu kita kerja di RMC, kita ni admin lah kan, kerja di department ni. Kadang kita tak jumpa researcher yang truly pure researcher ni. Kita punya approach tu kadang-kadang kita kena ada pembuka dulu. Jangan terus saya pernah tersilap dulu, awal-awal dulu lah, excited sangat, kononnya kita tahu RDM sangat apa semua kan, pasal open science. Kata, Prof, kita kan kita kena tahu share data kita tau. Terus Prof tu dia berubah muka, dia kata, I don't think the researchers will share their research data. Waktu tu saya fikir, aku dah tersilap cara aku ni, sepatutnya aku kena bagi pembuka kata, kena sembang benda-benda lain dulu, barulah kita sembang dengan, sebab dia adalah dia merupakan profesor yang memperjuangkan pasal OER, Open Education Resources, tapi bahasa open data dia tak boleh terima. Tapi mungkin cara saya salah lah kat situ. So kita sama-sama lah bila nak approach researchers, approach dengan cara yang baik dulu. Kena ada intro dulu, jangan terus Prof kena open data lah, kena bagi data kat kita orang lah, macam tu, jangan macam tu. Okay? Ada soalan lagi? Ambil peluang ni sementara Dr. Ikwan ada ni. Ambil peluang. Lepas ni dia cas lain pula bayaran. Janganlah dia cacat. Tu pasal nak jam tu. Saya simpan jam tu, UTHM bagi tu. Yang belakang tu. Terharunya. Okay. Orang marah saya letak jam UTHM, tapi saya kata UTHM ni, saya suka UTHM. UTHM bagi.
Betul lah, jam Setiap tahun international. kita panggil ni doktor. Setiap tahun kita panggil. Tahun lepas forum. Boleh, Tahun boleh. ni Betul kita tu buat kan. online. InsyaAllah Betul. kita akan sentiasa berhubung lah. InsyaAllah. Okay, ada Betul. soalan lagi ke? Setiap tahun kita share panggil. Alhamdulillah. Saya rasa macam tak ada. Semua faham tu. Saya mengharapkan semua lagi faham lah. Sebelum ni, skala dia sebelum ni 1, 2, 3 kan tadi. Jadi lebih lagi. Boleh jadi 5, 6, 7, 9, 8, 9. InsyaAllah. Okay. Okay, terima kasih. Sekiranya tak ada soalan, saya ucapkan terima kasih. Okey, kepada Dr. Ikhwan atas kesudian lebih masa ni. Kami janji 1 jam je, 10 sampai 11 pagi. Okey, ni dah terlebih. Terima kasih atas perkongsian yang saya rasa memang bahasa yang Dr. Ikhwan guna ni memang kita faham. Okey, kita bukan pergi kelas ni. Ni macam among kita bercakap kan, bercerita. Saya harap penerangan dia, perkongsian dia dapat memberi lagi pemahaman dan kita boleh fahamkan penyelidik di UTHM. Sekiranya mereka bertanya kepada kita lah. Okey? Kalau lagi details tu mungkin boleh refer pada perpustakaan, tapi sekurang-kurangnya kita dah ada ilmu, dah ada basic knowledge untuk kita bercerita apa itu open science, apa itu RDM. Okey, cuma ada tadi permintaan boleh share slide ke doktor? Boleh. Nanti saya bagi link nanti. Saya bagi link nanti. Saya tak bagi fizikal, saya bagi link je. Nanti boleh view dekat Canva tu. Okey. Nanti doktor sharekan lah. Nanti saya akan share. Nak share sekarang ke? Saya share sekarang. Okay. Sebelum tu saya mohon jasa baik peserta untuk isi kehadiran yang kami letakkan link di ruangan chat untuk kami isi jam khusus. Okey tu Dr. Ikhwan dah. Terima kasih doktor. Okey, sama. Okey, sekiranya tiada soalan lagi, saya tangguhkan dululah bual bicara kita ni untuk kali ni, dan insya-Allah kita ada lagi satu bual bicara untuk tahun ni. Okey, kita nantikanlah siapa penceramah yang akan datang. Okey, untuk kali ni kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Okay, terima kasih Dr. Ikhwan, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih semua. Terima kasih kembali. Terima kasih.